Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada topik terakhir untuk bab 4 jadual bekalan unsur, iaitu topik terakhir ni 4.7 unsur peralihan. Unsur peralihan ni apa? Unsur peralihan adalah unsur yang terletak dalam kumpulan 3 hingga 12. Ni kawasan ni. 3 hingga 12 ni sini. Okey? So, semua unsur peralihan ni adalah logam sebenarnya. So, kalau tak percaya, kita tengok kepada jadual bekalan unsur. Saya buang dulu, saya clear dulu. Okey. Ni kedudukan yang duduk dekat tengah-tengah ni. Ini adalah unsur peralihan dan semua unsur peralihan adalah logam. So, kadang-kadang istilah yang diorang akan guna adalah logam peralihan. Pun betul, unsur peralihan pun betul. Okay. So because dia ni adalah satu logam, okay, unsur-unsur di kumpulan 3 hingga 12 ni adalah logam, therefore dia akan mempunyai sifat logam lah yang you belajar masa form 1. Pepejal, permukaan berkilat, keras berbanding unsur kumpulan 1 dengan 2 walaupun diorang tu logam. Ketumpatannya tinggi, takat lebur dan takat didih tinggi, boleh mengkonduksikan elektrik. Mulur maksudnya boleh ditarik sampai jadi sehalus-halusnya. Yang contoh wayar kuprum tu, nampak? Kuprum duduk dekat sini. Okey? Dia asalnya satu rod, lepas tu dia boleh tarik jadi halus. Itu maksudnya mulur. Boleh ditempa. Itu semua sifat logam, which saya dah tulis dekat sini. Okey. Ni. Okey, ni sifat umum bagi unsur peralihan atau logam peralihan. Okey. So, yang selalunya ditanya dalam exam ni, nampak saya dah senaraikan. Itu pun saya tak senaraikan semua. Ada lagi yang saya tercicir tu. Sifat istimewa dia. Apa sifat istimewa unsur peralihan ni? Why is it so special that it has one subtopic on itself? Nombor 1, unsur peralihan atau logam peralihan ini boleh bertindak sebagai mangkin dalam industri. Mangkin ni apa? Mangkin biasanya mempercepatkan satu-satu tindak balas. Contohnya dalam proses Haber ni, ferrum digunakan sebagai mangkin dalam industri. Ferrum ni adalah unsur peralihan dan it is located dekat sini. Okey. Lagi apa? Platinum guna dalam proses Oswald. Platinum kat mana? Mari kita cari platinum. Platinum kat sini. Okey. Vanadium 5 oksida. Vanadium dekat sini. Semua ni adalah unsur peralihan. Okey, nikel atau platinum. Nikel kat mana? Nikel kat sini. Okey, semua ni adalah contoh-contoh unsur peralihan yang menjadi mangkin dalam industri. Dia mempercepatkan sesuatu tindak balas. Maksud mempercepatkan macam mana? Contoh, ni saya bagi contoh je ya. Nak menghasilkan amonia ni, kalau tak ada ferrum ni mungkin ambil masa sehingga 12 jam. Bila ada ferrum, 2 jam je dah dapat satu tan atau 1000 tan of gas amonia ni. Macam itulah maksud dia. So, dia mempercepatkan sesuatu tindak balas biasanya. Okay, mungkin yang positif. Alright, itu satu sifat istimewa dia. Yang kedua, membentuk ion yang berwarna. So, that's why kalau you ingat lagi, daripada unsur dalam kumpulan 17, okay, tindak balas kumpulan 17 iaitu halogen dengan ferrum, logam. Okay, bila hasil yang terbentuk tu adalah ferrum 3 halida. Ferrum adalah unsur peralihan. Dan ferrum 3 berwarna perang. Ada tulis kat sini. Okay? Bila ada jumpa ferrum 3, you tahu dia warna perang. Mesti ingat tak warna ni? Yes, mesti ingat. Okay? Yang common yang you akan jumpa nanti dalam bab 6, ferrum 2, ferrum 3, kuprum 2, manganat 7 ni, yang warna ungu. Masa you form 1, you ada guna kalir manganat 7 ni untuk buat
eksperimen resapan. Okay. Dikromat 6 ni ada unsur peralihan dia. Ni unsur peralihan dia. Yang ni unsur peralihan dia. Sebabkan ada unsur peralihan ni lah mereka ni jadi berwarna. Kalau unsur kumpulan 1 atau unsur kumpulan 2, contoh natrium, litium, kalium, magnesium, mereka semua tu warna putih je. Dan kalau ditambah air, mereka jadi larutan tidak berwarna. So, yang berwarna ni biasanya unsur peralihan. Okey. Yang seterusnya, ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Apa pula nombor pengoksidaan? Nombor pengoksidaan tu yang nombor tengah-tengah ni. Masa chapter 3 ada belajar pasal nombor pengoksidaan ni. That bila you menamakan sesuatu sebatian, berdasarkan formula kimia dia, you kena tulis nombor Roman kalau unsur tu melibatkan unsur peralihan. So macam kromium, ada kromium 3, ada kromium 6. So bila kita tulis nama dia, kita kena specify yang mana satu yang you are talking about. Sebab dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Sama macam ferrum tu tadilah. Ada ferrum 2, ada ferrum 3. Jadi you mesti tulis ferrum 2 ke ferrum 3 ke. Okey. Dan unsur peralihan juga boleh membentuk ion kompleks. Okey, yang itu ada ion logam kat tengah-tengah dikelilingi oleh molekul atau ion di keliling dia lah. Okey, ini contoh yang saya dah lukis untuk ni. Ion hexacyanoferrat ni. Okey. Betul tak saya letak. Okey. Itu 4 keistimewaan untuk unsur peralihan. Itu sahaja yang diorang akan tanya untuk unsur peralihan. Setakat ni yang the most common one yang dia tanya adalah tentang sifat istimewa unsur peralihan. Okey. Pernahlah sekali kot tanya pasal sifat umum. Sifat umum sama macam apa yang you pelajari tentang logam je. Okey. Itu sahaja tentang unsur peralihan. Mari kita check buku teks. Betul tak? Okey. So yang saya sebut tu semua dah ada kat sini. Okey. Yang ini saya dah simplify tadi. Kegunaan unsur peralihan dalam industri sama juga sifat dia sebagai mangkin itu. Okey. Dan itu sahaja. So ni contoh kegunaan lain untuk mangkin. Untuk unsur peralihan, sorry. Selain daripada mangkin, ada kegunaan lain iaitu buat tingkap kaca berwarna, buat jambatan, buat cat. Ini semua kegunaan unsur peralihan. So itu sahaja, selesai bab 4. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.